Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah tutorial ICT bersama Cikgu Mi. Ini ceritakan tentang sistem e-gerak. Okay. Jadi macam mana kita nak gunakan sistem e-gerak? Okay. So langkah pertama adalah bila cikgu buka sistem, pastikan cikgu nak isi untuk hari apa lah. Okay. Contohnya kita nak sistem default ni dashboard. Okay. So ini adalah dashboard. Ini adalah keberadaan guru untuk hari semasa lah. Jadi kalau cikgu nak daftar keberadaan cikgu boleh daftar untuk esok ke, lusa ke. Okey. Jadi cikgu boleh tambah je sini. Okey. Pilih nama cikgu. Okey, contoh cikgu pilih cikgu Ustazah. Okey, jenis cuti dia cuti cuti sakit contoh. Okey. Catatan dia tak ada catatan tempat, tak ada tempat. Kalau tak ada isi tak payah. Ni bukan kompulsori je, dia optional. Okey, bila mula cuti, katakanlah pada hari ini ataupun hari ini. Okey. Set sampai 1 hari je. Okey, set. Okey. So, okey, ni fungsi MMI ni adalah kalau kita ada sekolah, dia memang dah cikgu kena cari, cikgu ganti. Okay, jadi cikgu just tambah je. Kalau tak ada tak payah. Kalau ada, gunakan MMI ni. Jadi pada 15 hari bulan masa pertama cikgu dah sign dah siapa ganti cikgu. Okey, cikgu Mutusami akan ganti. Okey, subjek dia BM contohnya, cikgu tak nota lah sini. Okey, BM buat dengan buku teks MS20. Jadi cikgu tinggalkan kerja untuk cikgu Mutusami ni bawa ke budak. Okey. So kalau ada tambah lagi. Okey, tambah lagi masa keempat pula. Okey, guru ganti dia cikgu Ali. Okey, so kat subjek dia BM lagi. BM ambil kertas di bilik cetak. Okey, so dah ada guru ganti, dah ada kerja, cikgu hantarlah rekod. Itu untuk MMI punya function lah. Okey, so kalau tak ada MMI, ada sekolah tak ada MMI ni, dia tak ada function guru ganti ni, mungkin ada pentadbir akan assign, cikgu just mana pentadbir assign je lah. Jadi sini ada ganti. Jadi kalau guru ganti akan dapat email daripada cikgu juga berkenaan dengan MMI ni, ataupun dia boleh buka app ni dan boleh semak lah MMI untuk hari ni. Guru ganti dia masa pertama, masa keempat, dia akan nampak guru ganti dia. So itu je function dia sebenarnya. Okey, kalau cikgu nak delete benda ni, kalau cikgu kata salah isi, jadi cikgu boleh tekan delete button, dan juga cikgu kena masukkan cikgu punya apa ni lah, yang saya sebutkan kena block nanti. Okey, baru cikgu boleh delete. Jadi orang lain tak boleh delete orang lain punya rekod lah. Okey, kalau tak takut terdelete. Okey, so itu saja untuk fungsi e-gerak dengan MMI ni. Untuk admin, cikgu boleh ada button download juga ni untuk muat turun status pergerakan daripada bila hingga bila. Kadang-kadang ada pemantau datang cek nak tengok kita punya status pemantauan kan. Jadi ini adalah fungsi untuk kita download balik kita punya data-data pergerakan kita sekolah tu. Jadi ini saja. Sekiranya ada apa-apa nak tambah cadangan, okey, cikgu boleh PM saya insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.